Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebelum kami membuat pembentangan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Okey, ahli kumpulan saya terdiri daripada saya, Nur Akilah Syara'in binti Ayub, nombor matrik 290219, dan seterusnya Muhammad Amirul Aizat bin Samsul 290407, Muhammad Azrin bin Nasiruddin 290384, dan yang akhir sekali Ahmad Nasri bin Yusuf 290098. Kami akan membentangkan cadangan dasar awam yang bertajuk Dasar Kesihatan Mental di Sekolah dengan memfokus dengan isu bunuh diri di dalam kalangan belia di Malaysia ini. Isu ini sebenarnya bukan sekadar isu kesihatan biasa, tetapi ia sudah menjadi isu sosial yang semakin serius dan memberi kesan langsung kepada masa depan negara. Jadi dalam pembentangan ini kami akan tunjukkan bagaimana sekolah boleh memainkan peranan penting sebagai tempat intervensi awal untuk membantu pelajar yang berisiko. Okey, kalau kita lihat situasi semasa sekarang ini, isu kesihatan mental dalam kalangan remaja memang semakin meningkat dan semakin membimbangkan. Apa yang lebih penting untuk kita faham, masalah ni sebenarnya tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia semuanya bermula daripada tekanan kecil yang tidak disedari atau ditangani dengan baik. Contohnya seperti tekanan akademik, masalah dalam keluarga dan juga pengaruh media sosial yang semakin kuat dalam kehidupan pelajar. Bila tekanan ini dibiarkan berlarutan tanpa sokongan yang betul, ia boleh berkembang menjadi masalah yang lebih serius seperti kemurungan, dan dalam kes yang lebih teruk, ia boleh membawa kepada tindakan di luar jangka seperti cubaan membunuh diri. Jadi di sini kita boleh nampak bahawa isu ini bukan sekadar masalah individu semata-mata, tetapi sebenarnya satu isu sistematik yang memerlukan perhatian dan peringkat institusi seperti sekolah. Justifikasi dasar. Kenapa dasar ini perlu diwujudkan? Berdasarkan keadaan semasa, masih wujud jurang yang besar antara pelajar yang mengalami tekanan emosi dengan pelajar yang benar-benar menerima bantuan yang sepatutnya. Antara punca utama ialah stigma dalam masyarakat. Masih ramai pelajar yang takut untuk berkongsi masalah kerana bimbang akan dianggap lemah atau berbeza daripada orang lain. Selain itu, sistem sokongan di sekolah yang juga masih terhad dari segi kapasiti dan akses, terutamanya dari segi bilangan konselor yang tidak mencukupi untuk menampung jumlah pelajar yang ramai. Akibatnya ramai pelajar yang hanya mendapatkan bantuan apabila keadaan mereka sudah berada di tahap yang serius. Ini menunjukkan bahawa sistem yang ada sekarang lebih bersifat reaktif, bukan pencegahan awal. Sebab itu kita perlukan satu dasar yang lebih proaktif, yang bukan sahaja bertindak apabila masalah berlaku, tetapi lebih penting lagi mampu mengesan tanda awal sebelum masalah menjadi lebih kritikal. Okey, slide seterusnya saya serahkan pada Encik Nasri. Baik, di antara matlamat utama dasar ini adalah untuk membina satu sistem sokongan kesihatan yang lebih kukuh di peringkat sekolah. Tetapi kalau kita lihat dengan lebih mendalam, matlamat ini bukan sekadar menyediakan bantuan, tetapi untuk mengubah cara pemikiran pelajar, iaitu daripada budaya memendam masalah kepada budaya yang lebih terbuka untuk mendapatkan bantuan. Jika perkara ini berjaya dicapai, kita bukan sahaja dapat mengurangkan kes bunuh diri, tetapi juga dapat melahirkan pelajar yang lebih stabil dari segi emosi, lebih yakin dan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran kehidupan. Jadi untuk memastikan dasar ini berjaya, ia melibatkan banyak pihak dan setiap pihak memainkan peranan yang sangat penting. Kementerian Pendidikan Malaysia bertindak sebagai pihak utama yang menggubal dan melaksanakan dasar ini. Kementerian Kesihatan pula, iaitu KKM,
memberi sokongan dari segi kepakaran kesihatan mental seperti psikologis dan latihan profesional. Di peringkat sekolah pula, guru dan kaunselor menjadi frontliner kerana mereka adalah individu yang paling dekat dengan pelajar dan mereka ni boleh mengesan perubahan tingkah laku dengan lebih awal. Selain itu, ibu bapa juga memainkan peranan yang sangat penting kerana sokongan emosi dari rumah adalah asas utama dalam kestabilan pelajar. Jadi di sini kita boleh simpulkan bahawa tanpa kerjasama semua pihak, dasar ini tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan kerana isu kesihatan mental ini tidak boleh diselesaikan oleh satu pihak sahaja. Assalamualaikum, saya Muhammad Azrin bin Nasiruddin. Nombor matrik saya 290384 dari Pusat Ipoh. Saya akan membentangkan berkaitan cadangan pelaksanaan dan strategi pelaksanaan. Bagi cadangan pelaksanaan, fokus utama adalah kepada intervensi awal. Pertama sekali, saringan kesihatan mental secara berkala perlu dilaksanakan di sekolah supaya pelajar yang berisiko dapat dikenal pasti lebih awal. Kedua, penambahan bilangan kaunselor juga sangat penting supaya setiap pelajar mempunyai akses kepada bantuan yang mencukupi apabila mereka diperlukanlah. Ketiga, kumpulan kami mencadangkan bagi mewujudkan satu safe space di sekolah, iaitu ruang yang selamat untuk pelajar meluahkan perasaan tanpa rasa takut dihakimi. Jika semua ini dilaksanakan, implikasinya ialah pelajar boleh mendapatkan bantuan dengan lebih cepat sebelum masalah mereka menjadi lebih serius. Seterusnya, strategi pelaksanaan. Dari segi strategi pula, pelaksanaan ini perlulah dibuat secara realistik dan berperingkat. Kita boleh mulakan dengan beberapa sekolah sebagai projek perintis sebelum kita perluaskan kepada seluruh negara. Selain itu, guru juga perlu diberikan latihan yang cukup dan sesuai supaya mereka bukan hanya fokus kepada akademik tetapi juga lebih peka terhadap tanda-tanda awal tekanan emosi dalam kalangan pelajar mereka. Kempen kesedaran juga perlu dijalankan secara berterusan supaya masyarakat lebih memahami kepentingan kesihatan mental. Jika kita lihat dari sudut strategi, pendekatan ini bukan hanya tertumpu pada rawatan tetapi lebih kepada pencegahan awal. Seterusnya, saya serahkan pembentangan kumpulan kami ini kepada Encik Amirul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Aizat bin Syamsul. Nombor matrik saya 290407. Hari ini saya akan bentangkan tentang cabaran dan risiko. Antara cabaran utama dalam pelaksanaan dasar ini ialah stigma masyarakat terhadap isu kesihatan mental. Masih ada yang menganggap ia perkara sensitif atau memalukan, menyebabkan pelajar takut untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, terdapat juga kekurangan pakar seperti kaunselor dan psikologis di sekolah-sekolah. Ini menyebabkan sesetengah pelajar tidak dapat dibantu dengan cepat kerana jumlah pelajar lebih ramai berbanding sumber yang ada. Dari segi pelaksanaan pula, kekangan bajet turut menjadi cabaran kerana dasar ini memerlukan kos untuk latihan, penambahan kaunselor dan program-program sokongan di sekolah. Di samping itu, isu privasi pelajar juga penting kerana pelajar perlu rasa selamat dan yakin bahawa maklumat mereka tidak akan disebarkan. Akhir sekali, kejayaan dasar ini sangat bergantung kepada kerjasama ibu bapa kerana sokongan di rumah juga memainkan peranan penting dalam kestabilan emosi pelajar.
Seterusnya kita lihat pada KPI atau penilaian. Untuk mengukur kejayaan dasar ini, beberapa indikator boleh digunakan. Penurunan kes bunuh diri dalam kalangan pelajar merupakan indikator utama. Selain itu, peningkatan jumlah pelajar yang mendapatkan khidmat kaunseling juga menunjukkan bahawa kesedaran dalam kalangan pelajar semakin meningkat. Dalam masa yang sama, perubahan sikap masyarakat terhadap isu kesihatan mental juga merupakan indikator jangka panjang yang sangat penting walaupun sukar diukur secara terus. Akhir sekali, kesimpulannya ialah, sebagai kesimpulan, isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar bukan lagi isu kecil, tapi sudah menjadi isu nasional yang memerlukan perhatian serius. Sekolah memainkan peranan yang sangat penting sebagai tempat intervensi awal. Jika dasar ini dapat dilaksanakan dengan baik, kita bukan sahaja dapat mengurangkan kadar bunuh diri, tetapi juga dapat melahirkan generasi muda yang lebih berdaya tahan dan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Akhir sekali, kejayaan dasar ini sangat bergantung kepada kerjasama daripada semua pihak yang terlibat. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.